Baik hadirin sekalian, kita ada masa 1-2 minit lagi. Kita, okey, Ustaz janji perbahasan tentang ucapan takziah. Begini, perkataan takziah itu sendiri ialah diambil daripada perkataan azaza yang akhirnya al-aziz yang kita belajar pada hari ini. Maknanya apa dia? Gagah. Takziah ni ucapan menggagahkan. Takziah ni ucapan yang mengukuhkan. Sebagaimana kita belajar Allah itu bersifat al-aziz, gagah, kukuh, perkasa. Maka bila sebut takziah, ucapan yang mengukuhkan, ucapan yang memperkasakan. Apa arti? Okey, kita diajar jika sekiranya kita nak raih penghargaan kepada seseorang, maka kita ucap dengan ucapan tahniah. Okey, jiran kita naik pangkat, nampak beli kereta baru, kita pun ucap tahniah, wahai saudaraku naik pangkat, okey dapat gaji baru, beli kereta, tahniah, faham. Manakala ucapan takziah, dia merupakan rumpun ucapan. Dia merupakan rumpun kata-kata yang memberi perangsang, kata-kata yang memberikan sokongan moral, kata-kata yang memberikan motivasi. Itu yang dikatakan takziah. Contoh, bila berlaku kematian. Okey, nah, jiran kita meninggal dunia. Kita pergi jumpa dengan dia, kita tepuk bahu. Kak, ataupun okey, kakak, bersabarlah kakak atas kematian anak akak ini. InsyaAllah semoga anak akak ni memperolehi syurga dan insyaAllah semoga Allah meridai beliau. Ini dikatakan ucapan takziah, ucapan pengukuhan, ucapan untuk menjadikan dia bermotivasi. Okey, nah, seorang isteri yang kematian suami jumpa akak, sabarlah akak ya, dengan kematian suami akak ni. Kami faham, berat mata memandang, berat bahu memikul, tapi insya-Allah kami komuniti yang tinggal satu taman ni akan sentiasa berusaha untuk menjaga maslahah dan kebajikan kakak. Insya-Allah kami akan pungut derma nak bantu kakak, kami akan jaga masalah anak kakak yang kecil-kecil ini. Itu namanya apa dia? Itu namanya ucapan takziah. Ucapan yang memberikan pengukuhan. Pengukuhan kepada seseorang yang ditimpa musibah. Jadi, bukanlah maksud ucapan takziah itu seketul perkataan. Assalamualaikum. Okey, sempena dengan kakak yang kematian suami, kami ucapkan takziah ya. Bunyi macam tahniah je. Maka kalau tahniah faham, dia bersifat jawami'ul kalim. Cukup ucapan tahniah orang faham. Ini ucapan appreciate, penghargaan. Tapi kalau ucapan takziah kena elaborate sedikit, kena hurai. Kena ada body touch, tepuk bahu dia ke, kena peluk dia ke, minta dia bersabar, minta dia tenang. Itu dia. Ustaz timbulkan tajuk ni sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni mudah sangat. Okey, ada kematian. Kami ucapkan takziah. Wassalam. Tak semudah tu. Berikan ucapan. Bahkan di saat kita berikan ucapan menyokong, ucapan membantu, ucapan membangkitkan semangat oleh timpa musibah, itu dianggap takziah biarpun kita tak kata ini adalah ucapan takziah, tak. Maaf ya, Ustaz kena perbetulkan biarpun senipis ini perbincangannya. Mungkin ada tanya apa kaitan dengan Allah yang bersifat Al-Aziz? Kan Ustaz dah kata tadi, Al-Aziz tu yang maha gagah, yang maha berkuasa, yang maha bermotivasi. Aziz tu diambil daripada perkataan azaza. Maka ucapan takziah juga adalah ucapan yang mengukuhkan, memperkasakan, memotivasikan. Cuma dia hadir untuk takziah. Itu dia. Jadi Ustaz sebut ni alang-alang kita bincang di bawah tajuk takziah.